Assalamualaikum. Saya Shida, Talent Manager, and this is our content producer Mio. So hari ni kita orang akan pergi Hotel Sri Pacific untuk sergah budak-budak Alpha. Deng 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 deng. Kita orang nak terjah Alpha. Jom kita terjah. Takut. Assalamualaikum, selamat pagi. Afiq Sky. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pukul berapa dah ni? Awal lagi. Okay, aku nak check out nanti. Saya tidur dulu sekejap. Okay. Okay, bye. Okay, sekarang ni kita orang on the way ke bilik Rizal dengan Reti. Jom kita segar dorang, tengok dorang buat apa sekarang. Room service lah tiba. Hey, hello. Selamat morning. Selamat morning. Dah tengah hari dah. Tengah hari dah. Okay. Selamat tengah hari. Hai, korang nak kita nak kerja korang sekejap. Alamak. Sorry kacau pagi-pagi ni. Sorry bila kita orang tengah pas sebab kita tengah packing. Nak check out. So hari ni adalah hari terakhir kita orang dekat hotel sini. So Apa feeling? Top 3 korang. Korang top 3. Adi, apa rasa nombor 2? Happy dan tak expect pun boleh dapat nombor 2, tapi alhamdulillah rezeki Allah kata nak bagi, so dia bagi lah. So Tunjuk piala. Jangan pada. Wow. Okay, saya alhamdulillah saya mendapat nombor tempat ketiga. And yang paling happy sebab kita orang roommate daripada dulu. Tak berpecah pun. Yang lain semua berpecah tapi kita orang je safe. And kita orang dapat top 3 sama-sama. Top 3 pula sama-sama. So done already. Diorang ni, diorang susah bangun tau. So dapat pula dua-dua ni roommate. So taklah diorang lagi diorang buka juga. Yang penting kita nak buka je. Hai, kembali lagi. Mencari bakat. Ya. Sky bogey sekali. Okay, ni adalah Araf. Dia adalah peserta. Bukan peserta, dia adalah kumpulan Alpha, yes. Dia nampak sangat. Tepuk sikit. Tak mandi dia pasal aku tak kau memang betul-betul terus hidup itu pasal. Tunggu jap. Jangan keluar, dia masuk. Mona Lisa. Okay. Macam ni tadi? Baru bangun ni, nampak baru bangun ni. Okay, kita kejut Indonesia dulu lah. Sementara ni kita tunggu Indonesia dulu. Jom kita terjah Indonesia pula. Jom. Sementara tunggu. So hari ni aduh. Ini adalah bilik Indonesia. Do not disturb. We do not disturb dia letak. Tapi tak apa, kita nak disturb juga. Mana bilik ni kita nak kerja? Let's go. Ni dah. Fun fact. Selama kita orang kalau nak pergi mana-mana kan, dia ni adalah orang terakhir yang akan masuk beg. And dia selalu Sebab dia buat rambut dia dulu. Dia buat rambut dia. Rambut Kalau dia tak buat sejam rambut, lebih. tidur yang buat dia. Ada presentation ke? Kau baru bangun kan? Semua kita mau bangun. Semua baru bangun. Sekarang tidur lagi. Macam biasa lah. Biasa lah. Jom kita segar dia pula. Jom. Aku Makni. Budak ni lah. Tak, panik kat Indonesia. Sky. Geram ni kalau aku kat dalam bilik. Hey!
Sky. Kau mimpi apa semalam? Cakap sikit. Kau mimpi dapat top 1 kan semalam? Top 1? Kau mimpi kau semalam juara kan? Kau tahu kau juara tak semalam? Kau tahu tak kau juara? Juara betul. Kau tahu kau juara tak? Kau juara tak semalam? Juara apa tu? Juara big stage. Alpha. Kau juara semalam? Kau juara semalam? Juara. Kau juara. Tapi aku mimpi Indonesia juara. Katanya kita semua juara. Tak. Saya juara 7. Juara 7. Okay, hari ni final day, final time you will be in here. What's your genuine reaction, genuine feeling? Akhirnya dari week 1 lah sempat lah. Sampai lah sekarang. Apa perasaan Daniel? Power lah kan kita semalam bang. I rasa puas hati. Sekarang kita dah alpha. Puas hati macam dia kan. I think kita semua dah cuba yang sebaik. And also I'm more excited of what's gonna come next. Kita akan pergi ke Korea sama-sama. Yang paling best ni I akan bawa dia orang pergi snowboarding. Perasaan saya selepas malam, saya rasa ngantuk. Excited lah mestilah kan. Sebab kita dah semalam kena prank. Lepas tu tiba-tiba kan 7 pula kan. Aku punya style bilik dulu. Saya excited, takut, nervous dan everything. Lepas ni korang akan busy. Betul, kita orang akan busy sebab kita orang nak shoot MV, kita orang nak pergi training. Just for you guys. You guys yang minta OT7. So this is OT7 guys. Bang. Sky, magnet tu. Apa perasaan? Semalam orang kata OT6. OT7 rupanya. Okay. Tapi awak happy sangat semalam. Walaupun nampak nombor 7 still happy. Yang tu yang kita nak. Oh yeah. Saya happy sah. Saya semalam tak fikir itu adalah sebuah pertandingan, itu adalah sebuah Perjalanan. dan juga saya buat glow up. Saya akan kuruskan badan saya dalam masa beberapa hari. Mantap. So tengoklah saksikan glow up saya. Thank you OT7. So, apa perasaan korang bila berpisah hari ni? Coki. Bagi saya ini bukanlah satu pengakhiran. Sebab akhirnya Big Stage Alpha. Bagi saya ini adalah permulaan yang baru. Sebab ini adalah segalanya. Sebab kita, inilah baru kita nak, orang kata apa, betul-betul berjalan as a group. Berjalan as a group. Betul. Ini bukanlah pengakhiran, tapi ini adalah permulaan untuk Alpha. Kita ulang kot. Aku rasa nak katakan ini adalah Okay, cut! Kan aku bagi kau apa cut ni. Permulaan yang sangat yang sangat I would say Makbul. permulaan yang dahsyat lah. Permulaan sangat dahsyat. And also permulaan yang sudah semua merah-merah hari ni kan. And also nak katakan the next journey is going to be very tough for us. But nothing is tougher than us. Yeah. But nothing is impossible. Everything is possible. Itu macam kenal je. Kau mana kau ambil petik kau aku Orang pertama yang cakap semalam. Okay, Mas, saya ada interview untuk awak. Apa boleh? Pasal lah. Alright, ready lah. Kita dah buat sampai dah. Are you guys ready? Because I'm ready. Okay. Are you guys ready? Because I'm ready. Okay, bye-bye. Woo!